Ada customer chat saya. Dia tanya, boleh ke trade in kereta yang masih ada loan? Maksudnya mungkin dia nak upgrade atau downgrade kereta lah. Jawapan dia, boleh guys. Tapi ikut pada itulah full settlement korang. Contoh lah kan, harga market kita beli kereta tu 20,000. Tapi loan korang dekat bank masih hutang dengan bank 30,000. Jadi korang kena ada extra kat tangan 10,000 untuk buat full settlement. Faham? Jadi kepada korang yang ada kereta yang dah bayar habis, lagi senang lah kalau nak trade in. Korang contohlah kereta tu kami ambil 15,000. On the spot kami bayar dalam masa terdekat lah ikut pada dokumen tu dah bayar. Korang dah boleh proceed untuk kereta yang korang nak ambil lah. Contoh korang nak ambil kat sini Honda Ketam ke Beza ke kan. So dah boleh proceed. Tapi kalau kereta yang masih under loan, proses dia lain pula bos. Kecuali lah kereta tu kita ambil harga tinggi tapi loan hanya tinggal 10,000, mungkin korang ada extra kat tangan lah akan dapat. Tapi kalau loan lagi tinggi daripada harga body yang kami beli, maybe korang kena tambah. Itu saja daripada saya. Macam biasa, Don Idrus tak jual janji, jual kereta boh.